hujan itu untuk menghilangkan gangguan syaitan. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Kemudian untuk menguatkan hati kamu dan menguatkan kedudukan kaki kamu. Tuan-tuan di sini sakit saraf, hujan. Ambil air hujan, jadikan dia ais batu. Ambil air hujan, jadikan dia ais batu. Dah beku air hujan tadi, bubur dalam besen, rendam. Yang mana sakit saraf, yang mana sakit gout, yang mana kaki bengkak, itulah hujan ubat. Ada keberkatan. Itulah makna berkat air hujan. Bukan maknanya, eloklah ustaz datang malam ni, berkat. Tiba-tiba hujan, tuan-tuan biarkan dia mengalir. Mandi tidak, tadah pun tidak, apa pun tidak. Di mana yang kata berkat?